Hello dan selamat pagi. Selamat kembali ke channel Honda guys bersama saya Ik. Dalam banyak-banyak CR-V punya variant, tak semua orang nak beli variant RS sebab harga dia 200,000, and tak semua orang nak beli variant V, which is the all-wheel drive. Hari ni apa yang ada dengan aku rasa ini adalah salah satu variant CR-V yang paling berbaloi untuk korang beli. Variant apa? Like, share, subscribe. Alright guys, so apa yang ada dengan aku hari ni adalah CR-V variant E, yang ni menggunakan enjin 1.5 litre VTEC turbo yang menghasilkan 190 horsepower dengan 240 Nm of torque. Aku nak ceritakan kenapa variant E ni adalah salah satu variant yang paling berbaloi untuk dimiliki dalam keluarga CR-V. Okay, so kita buat satu-satu. Kita buat luar dulu and then baru kita masuk dalam lah. And then maybe kita akan buat short test drive kejap lagi. Okay, first thing first, kita tengok bahagian lampu dia. Lampu dia sebenarnya sama je dengan variant-variant lain. Okay, dia gunakan lampu reflector LED. Lepas tu ada DRL dengan sequential light kat atas ni lah. Fog lamp dia dekat bawah. Lepas tu ada little diffuser dekat sini. And then bahagian grill, this one dia lain sikit dengan variant V dengan RS. Kalau RS tu dia nampak macam diamond sikit. So yang ni dia slated punya design, straight je, very simple. Logo besar kat situ. Lepas tu dekat bawah honeycomb grill untuk radiator lah. Lepas tu dekat bonnet line ada dua prominent bonnet line yang nampakkan kereta ni macam Conti sikit lah kan. So dia nampak lah nice kat situ. Rim size dia, yang ni digunakan tayar bersaiz 235 60R18. Sama design dengan variant V dengan RS, cuma RS tu dia buat all black lah. Lepas tu ada cladding dekat bawah kat situ, side mirror dengan LED punya signal light. Untuk variant E ni, side mirror, door handle semua body coloured. Dia tak sama macam variant RS yang ada roof rail tu. Yang ni dia memang botak aje, dia tak ada apa-apa pun kat atas tu. Tapi benda tu, aksesoris tu korang boleh tambah kemudian lah. Lepas tu ada cladding yang bukan body colour, dia warna hitam. Sama juga dengan variant V, colournya sama. Untuk bahagian belakang, yang ni ada lain sikit dengan variant V dengan RS. Lampu masih sama. Aku suka design lampu ni sebab dia nampak macam kereta Conti betul. Dia nampak, okay, senang cakap macam Volvo lah. Tapi bila waktu malam dia punya guide light ni dengan apa, bila dia brake apa semua, memang nampak ngam. Bahagian atas ada spoiler tapi bukan body coloured, yang ni warna hitam. Jadi dua lah, satu yang ni, yang dalam ni warna body coloured, yang ni dia warna hitam. Apa salahnya kalau terus buat body colour je. Okey, untuk bahagian bawah, bumper design dia ada sedikit lain dengan variant V dengan RS. Okey, variant RS tu kita boleh nampak dia ada macam ada exhaust tip apa semua kan. Tapi yang ni dia tak nampak lah. Variant V pun lebih kurang sama macam RS. Tapi design dia quite nice juga. Cuma kalau yang bawah ni dia body coloured, lagi nampakkan kereta tu besar lah. Overall design wise, aku sebenarnya tak ada apa-apa isu pun dengan design CR-V baru ni. Ramai orang suka, ramai orang tak suka. Tapi aku suka design dia sebab dia nampak boxy, dia nampak lebih ringan kan compared tu yang generasi kelima tu. Yang tu aku panggil dia anak gajah. Yang tu memang nampak berat. Even though yang ni size wise, yang ni lebih besar. So engine wise masih lagi sama, carry over daripada yang generasi yang lama. Tapi bagi aku tak ada apa isu pun dengan engine ni. Engine ni memang torquey, powerful. Lepas tu senang nak maintain lah. And then yang paling penting sekali, road tax dia murah. So sekarang ni jom kita tengok kat dalam apa yang beza dia dengan variant V dan RS. Okay, so ini bahagian dalam Honda CR-V E. So kita start dengan dia punya door cut. Okay, door panel dia ini semua soft touch, and ini material ni tak sama dengan V dengan RS. Kalau V dengan RS dia macam ada wood garnish. Kalau kau tanya aku lagi prefer design ni daripada kayu tu. Kayu tu dia nampak macam on tour sangat kan. Tapi yang ni dia nampak okey lah. Tapi kalau kau tak suka, boleh tukar. That one semua aksesoris je. Ini semua leather wrap, soft touch. Lepas tu yang ni hard plastik lah. Tapi ada texture kat situ. CR-V ni aku suka sebab dia punya bukaan pintu ni agak luas. Kalau nak keluar masuk kereta tak ada isu sangat lah. Senang. Lepas tu kat sini ada satu cargo area. Boleh taruh mineral botol besar. Sebelah sini boleh taruh smart tag apa semua. Seat material sama macam dengan V dan RS. Leather wrap, electric seat if you're not mistaken.
Sebelah passenger pun sama dapat electric seat. Yap, betul. Sebelah passenger pun dapat electric seat. Alright, so dia punya steering is a leather wrap. Lepas tu ada white stitching, white ataupun kelabu lah. Lepas tu kan. Steering material sama je dengan RS dengan V. Honda Sensing Safety Suite pun is equipped across the variant. Dia semua, even though kalau korang beli yang variant S tu pun ada juga Honda Sensing Safety Suite lah. And apa yang dia tak ada compared to variant V dengan RS, dia tak ada TPMS, Tire Pressure Monitoring System, yang which bagi aku benda tu benda kecil je. Korang boleh monitor sendiri dekat stesen minyak apa semua. And then dia tak ada ambient light kat sini compared to variant V, which kalau kau tanya aku pun, benda-benda macam ni salah satu aksesoris yang tak perlu pun ada pada sebuah kereta. And then kalau kau minat sangat dengan ambient light tu, korang boleh pergi kedai aksesoris lah untuk tambah ambient light apa semua kan. Meter cluster dia half digital, half analog. Yang ni size dia 7 inci. And then monitor dia ni korang boleh tengok lah apa-apa yang nak dilihat kat sini kan. Brightness, setting, range fuel apa semua kat sini lah. Yang belakangan ni dia punya speedometer. Ni analog. Apa yang kereta ni ada lagi, dia ada lane watch camera untuk tengok side mirror belah kiri tu. Come on Honda, dah 2025 dah. Boleh tak pakai kamera yang high res sikit? Ini boleh nampak lain dia tak sharp langsung kan. Tapi yalah, benda-benda kecil macam ni sepatutnya Honda dah boleh upgrade lah. This one same issue daripada generasi kelima lagi kan. So dia punya infotainment system dia datangkan dengan Apple CarPlay dengan Android Auto. And aku rasa tak ada masalah pun dengan infotainment system ni. Apa yang orang Jepun pakai, itulah apa yang kita dapat. Sama macam ni, cuma bahasa je, bahasa English dengan bahasa Japan. And garnish ni, kalau dalam variant V atau variant RS dia macam kayu. Okay? Kalau yang RS tu dia warna gelap sikit from second kan. Tapi yang ni dia pakai normal plastik je, which I like sebab dia nampak semua all black. Aircon knob ni macam aku cakap daripada CR-V RS, Civic apa semua lah, aku memang suka betul design ni. Dia mudah untuk dikontrol. Moving on, dekat bawah aircon knob sama macam RS dengan V. Aku suka dia ada tactile punya feedback. Lepas tu dia ada dual zone dekat bahagian depan ni. Yang ni semua dia punya control lah. Lepas tu dia datang juga dengan wireless charger. Lepas tu ada satu USB A dengan satu USB C. Dia tak ada driving mode tapi dia ada icon mode kat sini. Ini kalau korang nak jimat minyak. Lepas tu ni ada descent control, brake hold, and dia datang dengan electric parking brake. Cup holder bawah ni dia macam getah. Cerita pasal hal plastik ni, aku rasa dia lose out sikit lah compared to yang generasi kelima tu. Sebab yang generasi kelima tu dekat sini dia ada satu padding tau. So bila kau drive, at least kau punya lutut ni dia terjaga daripada benda-benda keras ni lah. Ya, ini aku punya driving sitting position. And lutut ni akan belaga sikit lah. Dia punya footrest quite nice. Lepas tu sini dia macam terkeluar sikit. So moving on, armrest compared to 5th gen, aku suka lagi design 5th gen sebab dia macam open air. Dia macam CR-V, macam HRV dengan Civic yang aku buat hari tu kan. Dia jenis bukan tertutup macam ni kan. Dia jenis boleh adjust depan belakang semua kan. Tapi yang ni dia punya size pun besar juga kan. Kat bawah ni ada felt punya padding kat bawah tu. Lepas tu ada satu tray yang korang boleh adjust depan atau belakang. So this one boleh taruh kunci ke apa ke. Armrest dia besar, tak adalah berebut antara passenger dengan driver. So ini aku punya driving sitting position. So jom kita tengok dekat bahagian belakang macam mana dia punya space. Door material ini hard plastik, tak sama macam kat depan Kalau dia boleh buat soft touch kat sini lagi much better lah. So ada material warna hitam ni, kat sini leather wrap, soft touch. Ini semua hard plastik lah. Dan dia punya door pocket ni korang boleh letak satu botol besar. Aku suka bukaan pintu ni luas. Ni aku rasa 90 degrees. Okay, ini aku punya driving sitting position. Boleh rasa dekat belakang ni dia duduk agak tinggi sikit compared to passenger depan. So aku ada lebih kurang berapa knuckle? 2 knuckle kat sini, almost 1 jengkal. Untuk headroom aku ada lebih kurang 1,5 knuckle kan, lebih kurang dalam 5 jari. Okay, not bad. Belakang rasa luas, tinggi, besar. Seat pocket luas juga, besar macam ni. Dekat bahagian belakang dia bagi 2 USB-C. Lepas tu ada 2 aircon vent yang cenonet kecil
Okay, seat material sama macam kat depan. Dia bagi leather wrap, lepas tu ada grey stitching. Seat dia nice. Seat dia ni aku rasa dia carry over daripada generasi kelima lah. Cuma yang ni korang boleh, kat sini ada satu adjust. Boleh adjust depan belakang untuk bagi lebih cargo pada boot lah. So kalau katalah duduk macam ni pun still satu naka, still luas. Kalau ambil yang paling belakang, lagi luas lah. Lepas tu seat ni korang boleh adjust dia punya recline. Kalau macam tadi tu, kalau macam ni betul-betul baring lah. Aku punya view cantik, nice, luas. Kat belakang ni tak ada blind. So far not bad. Aku rasa E ni okey je. Harga pun tak adalah semahal V dengan RS. Engine sama, equipment wise semua sama, except lampu-lampu accessories ni, lampu-lampu Tom Yum, ambient light apa semua. Kita dah settle dah untuk bahagian belakang. Jom kita tengok dia punya boot space. Dia datang dengan power boot, which aku rasa tak ada beza pun dengan V dengan RS. Cuma RS of course lah, korang jimat minyak gila-gila punya. And kalau aku boleh recommend, kalau korang tanya aku, either E ataupun RS lah. So dia datangkan juga dengan tonneau cover. Boot space dia kelas leading, bagi aku sangat besar. Aku dah pernah tengok CX-5 and aku rasa dia punya boot space agak sempit sikit compared to CR-V ni. And then aku baru je pergi tengok Emas 7 punya boot space. It's a very subjective. Aku rasa boot space Emas 7 tu pun dia macam pendek sikit, tapi dia menang dekat bahagian bawah ni lah. Yang Emas 7 tu ada lagi cargo untuk bahagian bawah ni. Tapi yang untuk CR-V ni dia datangkan dengan spare tyre, sama size macam kat luar. So tak ada isu kena pakai tyre kompang apa semua tu. So ini dia boot space yang korang dapat lah. So dekat tepi ni ada lagi ruang untuk bubuh apa-apa barang lah. Which aku rasa maybe untuk next gen Honda boleh bubuh dah netting tu. So dia nampak lagi praktikal lah. So untuk bahagian belakang dia bagi juga dengan LED light. Ini ada 12 volt socket kat sini. So harga untuk Honda CR-V E ni bermula daripada RM170,000, which aku rasa agak tinggi juga. Yang V tu 190. Lepas tu yang RS tu 212 information. Harga dia lebih kurang kan. Tapi dengan rebate sekarang yang Honda tengah bagi ni, aku rasa agak berbaloi jugalah untuk korang beli Honda CR-V ni kan. Another accessories compared to V dengan RS yang dia tak ada, kamera 360. Yang mana aku rasa benda-benda macam tu pun small matter je lah. Korang boleh tambah accessories kemudian lah. Alright, so jom kita pergi buat short test drive. Kita test macam mana engine 1.5 turbo ni. Alright, so ini adalah first test drive aku dalam Honda CR-V Turbo. Aku tak pernah lagi drive mana-mana Honda CR-V Turbo except di CR-V RS lah. Which aku rasa Honda CR-V RS tu memang salute habis dekat engine ni Honda. Paling best, smooth, power, yang penting jimat minyak. Very crucial lah untuk yang mana conscious macam aku lah. Nak try pakai SUV tapi nak penggunaan minyak yang agak minimal. So CR-V RS tu memang the only choice yang ada on the market lah. Tapi itulah, harga dia 200 lebih, yang mana aku rasa agak steep juga. Okay, so kita lupakan yang RS tu lah. Yang tu harga dia dah tinggi sangat. So apa yang ada dengan aku sekarang ni adalah CR-V. Dia consider macam entry level untuk CR-V, atas sikit daripada S. Yang S tu memang bare habis lah. Seat manual, fabric, lepas tu tak ada pedal shift apa semua, kosong. While on the variant E, at least dia ada sikit lah jajan-jajan dia, macam dia ada lah pedal shift, lepas tu ada leather seat, apa semua nice, cantik apa semua kan. Which aku rasa kenapa Honda CR-V ni lebih berbaloi untuk dimiliki compared to V dengan RS lah. RS tu is another level. Kalau jenis orang mampu and then dia pentingkan performance apa semua, yes, go for it. Tapi kalau either korang atas pagar antara E dengan V, macam V tu dia ada ambient light, dia ada 360 camera, tire pressure monitoring system apa semua, which macam kalau kau tanya aku, benda-benda tu boleh di add on kemudian dekat accessory shop apa semua kan. While on the variant E ni dia trim level sama, cuma dia tak ada ambient light dengan 360 camera, which aku rasa okey je, tak ada apa-apa isu sangat.
Harga dia pun start daripada RM170,000. Yes, harga dia agak steep kalau nak compare dengan yang 5th gen tu. Yang ni dia lebih mahal sikit kan, tapi korang dapat package yang berbeza lah kan. Lepas tu dia punya shape ni aku suka betul sebab dia boxy, sharp edge, dia nampak konti, dia nampak sport, and then dia nampak ringan. Aku tak tahu kenapa dia nampak ringan. Kalau korang compare dengan CR-V 5th gen yang anak gajah tu, yang tu memang betul nampak berat, malas, apa semua melerit. Itulah dia kan. Tapi dengan ni so far driving impression, first time aku bawa CR-V turbo, performance wise boleh kata lebih kurang sama macam HR-V ke Civic ke apa semua kan. Cuma yang ni dia tune dia dah lain sikit. Yang ni dia datang dengan 190 horsepower dengan 240 Nm of torque, if not mistaken. Okay, numbers tu nanti aku akan tulis kat bawah lah. And suspension dia, apa yang aku rasa, dia ditune macam nak kata keras tak keras sangat, nak kata lembut tak lembut sangat kan. And aku rasa okay, quite comfortable. And then at the same time handling dia of course lah satu benda yang agak penting juga bila kau nak handle kereta-kereta besar macam ni kan. So let's try hard cornering. Sharp, nice, dia tak membuai. Yang mana aku rasa benda tu agak penting juga, sebab bila kau bawa family, especially anak-anak korang, parents korang kat belakang, korang tak nak diorang rasa pening, membuai apa semua kan. So far this one, my opinion, good. Something yang fresh daripada Honda. Safety side, CR-V E didatangkan dengan, actually semua CR-V lah dah didatangkan dengan Honda Sensing Safety Suite. So kau tak perlu risau, dia ada lane keep assist, emergency brake control apa semua tu, that one semua dah included dekat dalam sini lah. And then plus dia datang dengan pedal shift. So bila kita nak memotong macam ni, aku downshift, agak mengaum juga. Boleh dengar dia punya enjin tu bising. Yalah, kereta ni pun pakai CVT dengan body yang berat ni apa semua. Bila start stop situation, aku boleh rasa yang kereta ni dia macam bila kau nak start tekan balik tu dia macam laggy sikit, dia macam lag sikit. Sama je feeling dia macam Honda CR-V 5th gen. Bila kau dah slow, bila nak laju balik dia macam ada delay sikit kat situ. So far okay lah, not bad. And sebenarnya untuk price bracket 170,000 ni, sebenarnya ada banyak lagi choice lain yang korang boleh pilih. Informasikan Toyota pun ada satu, and then brand-brand luar lah macam Volkswagen ada Tiguan. Mercedes informasikan ada GLC, tapi tu maybe price dia dah lebih tinggi daripada ini kan. And kalau untuk kereta elektrik, dia punya price range ni lawan dia banyak lah. Kita ada BYD Sea Lion, kita ada Zeekr 7X, lepas tu ada Smart kan. Ada banyak choice lah. Tapi kenapa korang kena pilih Honda CR-V ni? Sebab dia very reliable. Enjin ni bukanlah enjin yang baru. Enjin ni dah digunakan dalam Honda Civic, Honda Accord kan. Lepas tu carry over daripada generasi yang lama kepada generasi yang baru. And then aku rasa maintenance wise tak memeningkan kepala korang sangat lah. Honda being Honda lah, apa benda je yang korang dengar isu pasal engine breakdown apa semua kan. Aku rasa itu je daripada aku pada episod kali ni. And kalau korang suka konten-konten macam ni, and then kereta apa lagi yang korang nak aku review, boleh komen dekat bawah. Dan benda yang paling penting korang kena buat, jangan lupa like, share, subscribe. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye.